Okay, sekarang kita berada di Laut Selat Melaka ni, Selat Melaka di Sungai Sekawang, pantai Sungai Sekawang. Hari ni ada pertandingan memancing. Okay, hadiah utama adalah RM10,000. Okay, ini adalah peserta memancing Sungai Sekawang, pantai Sungai Sekawang. Sekarang kita berada di pantai Sungai Sekawang. Okay. Okay, daftar sini. Daftar sini satu joran 2 mata RM80 je. Dapat baju selai. Okay, kalau nak beli umpan boleh kat sini. Siapa nak beli umpan boleh beli kat sini. Ada ruat nipah, ada umpun-umpun sarang, batu ladung pun ada jual sini. Okay, beginilah kemeriahan kalau ada pertandingan mancing macam inilah kemeriahan dia. Ramai orang. Okay, kita berada di pantai Sungai Sekawang. Okay, kita orang masih menunggu. Pertandingan bermula pukul 11 pagi. Air naik pukul 11.45 macam tu lah, air pasal penuh. So okey dah tu, cantik lah tu. 11 pagi start, 11.45 pasal penuh. Okay, tu orang dia kata Pulau Asam. Okay, ni adalah pantai Sungai Sekawang. Dia orang masih menunggu airhorn berbunyi. Airhorn berbunyi nanti kita orang start balik. Okay, nanti kita sambung semula. Okay, dah pukul 11. So airhorn akan dibunyikan. So kita start memancing. Bermulalah pertandingan memancing di Sungai Sekawang. Sebenarnya publicity yang lagi enggak diperolehi oleh Sungai Sekawang ni tanya. Sebab nilainya boleh dikatakan hampir RM100,000 kalau kita kira pada nilai frekuensi searching pada setiap media-media yang membantu untuk melonjakkan pantai ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Syukur alhamdulillah. Masih ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dato' Muhammad Faizal. Okay, sikit update. Saya dah buat balingan. So tadi yang ikan jamah umpan saya. So mancing-mancing semua masih menunggu hasil tangkapan kapal pertama. Belah sini semua tak ada ikan lagi, kecuali belah sana ada tuka seekor. Belah sana ada tuka seekor. Belah sana ada ikan gelama kecil tadi, 2 jari macam tu. Tadi macam saya dia ketuk-ketuk tapi tak lekat. Mungkin dia baru nak makan, saya dah tertarik. Saya tarik kot. Okay dah, rezeki ketuk-ketuk je. Okay, setakat dan waktu ketika ini semua masih lagi bangau. Apa pun tak boleh buat. Yang tu meeting tadi tengok tali je. Tali je keluar dah. Tadi mula-mula tadi je gasak. Lepas tu dah suruh dah diam semua. Semua diam. Okey, para mati tengah berusaha memancing. Okey, kita tengah masih lagi mancing di pantai Sungai Sekawang. Hari ni saya bawa mancing boslat. Saya Granite Commander. Ini ikan-ikan yang menaik. Ikan satu ikan geruk-geruk 1.2 kilo. Yang itu ikan sembilang. Ikan ketiga ikan duri. Okey. 10.